Patut ke kita nak simpan kripto lama-lama ataupun kita nak trade setiap hari? Korang kena tahu, dalam dunia pelaburan kripto ni, dia ada dua jenis orang. Satu yang suka trade, keluar masuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Seorang lagi, dia lebih kepada relax. Beli, simpan je. Yang ni yang dinamakan geng-geng holder. Untuk tentukan, korang nak jadi trader atau jadi holder macam mana? Sebenarnya, kita kena tahu apa yang kita nak. Kalau kita tahu apa yang kita nak, kita kena tentukan nak jadi trader ataupun holder. Sebab teknik tak sama. Teknik trader lain. Teknik holder lain. Trader lebih laju. Holder lebih slow and steady. Laju, mesti risiko sedikit tinggi berbanding slow and steady. Kalau kita tak boleh nak terima risiko yang tinggi, hold je lah. Apa nak pening kepala dunia pelaburan? Yang hold pun orang buat untung, yang trading pun orang still untung. So korang nak jadi trader atau menjadi holder?